jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Terima kasih ya tuan-tuan yang like and subscribe, yang bersama dengan kita. Terima kasih. Rambut pun dah. Rambut saya tumbuh tapi lambat sikit dia nak tumbuh kan. Dan saya mohon kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan bantu saya dengan share, dengan like, dengan subscribe, dengar sampai habis kalau boleh kan. Dan kita kata sebarkan kepada rakan-rakan, kawan-kawan kita. Semoga ada manfaat apa yang kita sampaikan. Dan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa kepada rakan-rakan sekalian. Juga semualah daripada seluruh tempat, seluruh dunia kita kata kan. Daripada Malaysia, daripada luar negara, London, daripada UK, daripada Brunei. Semalam saya jumpa ada orang Brunei. Terima kasih kerana mendengar live saya kan. Daripada Thailand, daripada Indonesia, Singapore kita kata kan. Mungkin juga Australia, dari Dubai, dari US dan sebagainya. Dan juga of course orang dari kawan-kawan kita di Malaysia lah. Sarawak, apa khabar Bang Sarawak? Nama berita, okey, sihat semua. Okey, Sarawak, kemudian Sabah, kemudian negeri-negeri di Semenanjung, Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Perak, Perlis, Kedah, Melaka, semualah kita kata, semua rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Terima kasih saya ucapkan. Hari ini kita tak adalah cerita spesifik pasal apa-apa pun. Tapi antara yang saya nak sentuh cerita tentang Syed Saddiq semalam sebenarnya. Cerita pasal kuil ni, ada orang tanya pasal kuil cerita pasal kuil. Pasal kuil ni saya tak nak komen dulu. Saya tengah tunggu I got all the facts. Saya tahu kisahnya. Tapi saya tunggu sampai all the facts tu ada baru kita nak cerita. Sebab di end of the day dia ada kisah-kisah dia yang ada orang anggap tak setuju, ada orang anggap setuju sebagainya kan. So kita biarkan dulu. Biar dia orang yang settlekan benda ni secara faktanya. Bagi saya got nothing to do with politics. Ini adalah business. Ini adalah bukan business, ini adalah apa orang kata tata cara atau tata kelola. Dan business lah juga kan, sebab tanah tu Jekyll dah beli. So bila Jekyll dah beli, milik siapa sebenarnya? Itu satu persoalan. Dan saya harap tuan-tuan terus boleh share. Terima kasih. Dan juga terima kasih yang apa orang kata terus setia bersama kita. Okay. Right. Kita pergi kepada beberapa berita terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada main news kita. Okay. Okey, pertama sekali salam takziah kepada penduduk di Johor yang sekarang ini mengalami banjir. Banjir di Johor semakin buruk, 10,000 mangsa di 5 daerah sekarang ini semakin buruk. Situasi banjir di Johor, Sabah dan Sarawak bertambah buruk dengan jumlah mangsa yang berlindung di pusat pembinaan sementara merekodkan peningkatan setakat 8 pagi tadi. Di Johor, jumlah mangsa meningkat mendadak kepada 10,763 orang daripada 3,000 orang semalam. 2 hari lepas yang ditempatkan di 98 pusat pemindahan sementara di 5 daerah yang terjejas. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata, daerah Johor Bahru mencatatkan jumlah tertinggi dengan 4,291 orang, termasuk Puteri Wangsa, tempat Napsiah Khamis. Puan Napsiah bertukus lumus sekarang ni di Puteri Wangsa, sedangkan dia punya ahli parlimen dia pergi ke parlimen, ke mahkamah sokong Syed Saddiq. Diikuti, bukan parlimen, Adun, Puteri Wangsa. Diikuti Keluang 2,163, Kota Tinggi 1,762, Pontian 1,395 dan Kulai sebanyak 1,152 orang. Di Sabah jumlah bangsa banjir meningkat kepada 1,248 daripada 396 dan dipindah ke 11 PPS. Di Sarawak pula 3 PPS baru dibuka, menjadikan jumlah bangsa banjir seramai 274 orang. Antaranya PPS Balai Raya Song yang pertama dibuka semalam, kini menempatkan 198 orang. 3 PPS baru ialah di Asrama Belia Kapit menempatkan 31 mangsa, Dewan Kompleks Sukan Kanawit dan Dewan Komuniti Sibu Jaya yang sekarang ini. So, kita harapkan semoga dengar arahan daripada pihak berkuasa dan juga semoga apa orang kata tuan-tuan dan puan-puan di mana berada dalam banjir itu sentiasa sabar dan
dengar arahan pihak, jangan main masa air, masa banjir ni bahaya tuan-tuan. Bagi tahu, pantau anak-anak kita, terutamanya kalau ada apa yang bermain masa banjir ni. Macam saya katalah, kalau tak pun dihanyutkan banjir, kita ada bahaya, terutama penyakit-penyakit yang bawaan banjir ni kan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya, STR fasa 2 disalurkan Isnin depan. Tahniah kepada yang akan dapat STR. Sumbangan tunai rahmah fasa 2 akan disalurkan kepada hampir 9 juta penerima yang layak bermula Isnin hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif tersebut melibatkan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit meningkat berbanding 1.5 bilion pada tahun lalu. Sebanyak 60% rakyat dewasa Malaysia bakal menerima bantuan sehingga RM650 katanya. Beliau juga Menteri Keuangan memaklumkan bahawa penerima sedia ada dan baru yang berdaftar dalam penggalan data rasmi akan menerima pembayaran melalui pengkreditan dalam akaun akaun bank atau secara tunai melalui BSN mengikut kategori kelayakan masing-masing. So, sama ada dia akan masuk dalam akaun bank tuan-tuan, tapi kalau tak ada akaun bank, ada BSN, berkemungkinan boleh dapat tunai di BSN. Kerajaan kekal peka terhadap keperluan rakyat dalam mengharungi beban kos sara hidup, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Peningkatan peruntukan STR dan sumbangan asas ramah SARA pada tahun 2025 sebanyak 3 bilion atau 30% kepada 13 bilion adalah ikhtiar kerajaan untuk meningkatkan martabat hidup rakyat secara saksama, jelas Anwar Ibrahim. Jadi tahniah kepada yang menerima bantuan STR dan juga SARA daripada kerajaan dan harap sedikit membantulah terutama persediaan untuk menghadapi Hari Raya ini. Tak banyak, sedikit pun ada. Macam saya selalu katalah, siapa nak bagi duit kat kita tuan-tuan kan? RM650 pun ada orang komplain kan. Alah, 600 je apa ke barang? Ya, bagi kau lah, kau orang kaya kan. Bagi orang yang memerlukan 650 tu kadang-kadang jumlah yang besar. Kan, keperluan dia adalah satu jumlah yang besar. So, insyaAllah. Okey, kita bawa cerita kat Sabah lah. Kan hari tu ada Bersih ada minta supaya kalau boleh Haji Ji umumkan awal pilihan raya ni. Pilihan raya ni dah diumumkan awal. Bila diumumkan awal, jadi mudahlah untuk orang lain nak bersedia. Tetapi ada yang tak puas hati. Bersih jangan cari publicity. SPR ada 60 hari tentukan tarikh PRN selepas bubar. Terpulang kepada SPR untuk menentukan tarikh pilihan raya negeri setelah Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan, kata Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah. Menurut beliau, SPR mempunyai tempoh yang panjang iaitu 60 hari bagi menentukan tarikh setelah DUN Sabah dibubarkan. Dan kesalahan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Johor untuk mengumumkan pembubaran DUN lebih awal tidak sepatutnya dibangkitkan. Pada pandangan peribadi saya, perkara itu sebenarnya tidak berbangkit. Kerana kita semua sedia maklum bahawa apabila pengumuman dibuat, SPR mempunyai 60 hari untuk menentukan pilihan raya. Supaya perkara-perkara dibangkitkan oleh Jawatankuasa Bersih berkaitan pengundian perlu masa untuk peluang mengundi dan sebagainya, tidak perlu berbangkit. Baik, saya jawab soalan ini tuan-tuan. Bagi saya sememangnya itu antara reform yang kita nak kena buat, iaitu memanggil pilihan raya itu, maksudnya menentukan pilihan raya itu dengan tempoh yang lebih awal. Saya sarankan 6 bulan. Saya sarankan 6 bulan sekurang-kurangnya kita sudah mengetahui bila pilihan raya itu akan dilakukan. Ya, memang betul SPR mempunyai kuasa 60 hari setelah pembubaran itu dilakukan. Itu adalah SPR. Tetapi pengumuman itu, SPR akan hanya mengadakan ataupun memanggil pilihan raya apabila berlaku dua perkara. Pertama, apabila ada pengumuman secara rasmi oleh Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Yang kedua, apabila telah tamat tempoh wajib. Pilihan raya ni dia satu parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri ni dia maksimum 5 tahun. Sampai satu tempoh tamat, dia ada kewajipan tamat, maka automatik SPR boleh memanggil dalam tempoh 60 hari. Okay, fine. Itu tidak ada masalah. Itu bukan isu SPR. Sekarang ni kita adalah isu kepada yang pertama tadi tu. Kalau tempoh wajib tak apa. Tapi yang pertama, tiba-tiba Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri tu, dia rasa angin dia nak buat awal. Dia buat awal lah. Dia rasa dia nak buat lewat. Dia buat lewat dah. Jadi kita tunggu-tunggu bila pilihan raya ni. So bagi saya lebih baik kalau sekiranya
dia sebagai wakil ataupun ialah orang yang boleh menentukan pilihan raya, bercadang awal untuk menyatakan bila pilihan raya itu akan dilakukan. Cadangan awal lah. Contohnya kita kata kita ada peruntukan pengumuman sebarang pilihan raya hendaklah dilakukan 6 bulan sebelum tarikh pilihan raya. Maksudnya katakanlah cadangan tarikh pilihan raya katalah 1 hari bulan Mac, contoh. Ada Mac kan. Jadi hendaklah diumumkan ataupun dinyatakan bahawa pilihan raya akan berlaku 6 bulan akan datang. Contoh. So kita akan ada masa. Lepas 6 bulan tu boleh ke tak boleh, yang tu kena bincang lah. Yang tu kena bincang, yang tu kena kaji, yang tu kena ada pertimbangan daripada orang-orang terutama di dalam kabinet ataupun di dalam SPR ataupun di kalangan jemaah menteri untuk menentukan bagaimana sebenarnya daripada segi apa orang kata pilihan raya itu tak dilakukan. So for me, lebih baik kita sebenarnya bincang awal supaya nanti kalau ada apa-apa perkara yang menyentuh tentang contoh tentang tidak ada isu lah kalau sekiranya kata pembangkang ataupun rakyat kata tak cukup sedia untuk nak mengundi, nak balik mengundi, nak menentukan hari pengundian ataupun yalah perjalanan balik dan sebagainya, nak minta cuti. So kita dah tahu dah boleh jangka dah pilihan raya akan berlaku dalam tempoh yang mana. Okey, itu sebenarnya atas tujuan tersebut. Itu yang kita nak. Okey. Itu saja. Saya tak intend nak go panjang sangat dalam isu-isu ini. Mungkin ada orang tak setuju lah kan, tapi tak apalah, itu adalah kita punya orang kata itu cadangan. Kalau tak setuju tak apalah. Okey, Heathrow tutup 4 penerbangan Malaysia Airline terjejas. 4 penerbangan Malaysia Airline ke London terjejas akibat penutupan lapangan terbang Heathrow, London, susulan gangguan berkala elektrik berpunca daripada kebakaran di sebuah pencawang elektrik. Malaysian Aviation Group memaklumkan penerbangan MH2 yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur semalam telah dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Schiphol Amsterdam di Belanda. Pesawat yang membawa 246 penumpang dan 17 anak kapal itu selamat mendarat pada 6.19 pada waktu tempatan. Demi keselamatan, juruterbang petugas membuat keputusan melencongkan penerbangan bagi memastikan masalah timbul diatasi sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi asal iaitu London. Keselamatan tidak pernah dikompromi. Jadi ada orang mempersoalkan isu lah pasal kapal terbang tu tiba-tiba di-divert kan. Antaranya adalah disebabkan oleh masalah penerbangan ataupun masalah elektrik yang sekarang ini, yang pada masa itu melanda London. Okay. Saya pergi kepada cerita Syed Saddiq sekarang. Ini saja cerita-cerita sampingan-sampingan. Alright. Syed Saddiq telah apa orang kata telah disabitkan kesalahan untuk seperti mana kita ketahui dipenjarakan 7 tahun dan sebatan kerana dikatakan mengeluarkan atau pecah amanah terhadap 1 juta ringgit. Kemudian pengubahan wang haram RM50,000 daripada akaun dia ke akaun ASB. Kemudian menerima pecah amanah juga RM120,000 untuk wang atau dana bantuan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Baik. So Syed Saddiq tidak mengaku bersalah. Kemudian didapati bersalah. Setelah didapati bersalah di Mahkamah Rayuan, dia membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Setelah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi, dia membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Okay. Di Mahkamah Rayuan semalam, 2 hari lepas, dia membuat alasan mengatakan bahawa lawyer dia mengatakan pertama pendakwa raya SPRM telah pun mengugut saksi. Saksi telah diugut. Disebabkan oleh ugutan tersebut menyebabkan saksi mengatakan sedemikian. Okay. Saya mengatakan bahawa tidak ada so far selain daripada penafian yang dia tidak membuat arahan untuk mengeluarkan duit bagi kepentingan peribadi,
arahan yang dikeluarkan oleh Syed Saddiq adalah untuk COVID. Bermakna arahan untuk mengeluarkan duit itu ada. Cuma tujuan arahan itu tidak lengkap. Saya katakan bahawa tujuan itu tidak penting. Tujuan untuk nak bagi bantuan itu tidak penting. Yang penting adalah prosedur. Adakah pengeluaran 1 juta itu mengikut prosedur atau tidak? Kalau pengeluaran itu mengikut prosedur dan itu tidak ada masalah. Tetapi bila pengeluaran itu tidak mengikut prosedur, di sini timbul masalah. Di sini timbul masalah. Sebab apa? Mengikut bersatu, sekiranya satu-satu pengeluaran lebih daripada RM500,000 itu hendak dikeluarkan, maka perlu mengemukakan satu kertas kerja. Di mana menurut saksi, kertas kerja itu tidak dilakukan. Semalam, apa orang kata, pendakwa raya juga berhujah menjawab soalan yang dikemukakan oleh peguam bela. Syed Saddiq berniat jahat guna alasan manfaat politik untuk arah keluar RM1 juta menurut pendakwaan. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq berniat jahat dengan berselindung di balik alasan political mileage untuk mengarahkan pengeluaran RM1 juta daripada akaun armada. Demikian hujahan timbalan pendakwa raya. Wan Syahrudin berhujah Syed Saddiq mengetahui bahawa alasannya menggunakan pengeluaran dana itu kerana khuatir akan berlakunya pergolakan dalam parti dan wang di dalam akaun armada adalah hasil titik peluhnya adalah satu tindakan yang salah. Beliau berkata niat jahat Syed Saddiq telah dilihat melalui tindak tanduknya bermula daripada episod pertama iaitu sebelum pengeluaran wang itu pada 6 Mac 2020 sehingga episod terakhir iaitu setelah 28 Mei 2020 apabila tidak memegang apa-apa jawatan dalam bersatu atau armada. Menurut Wan Syahrudin, berdasarkan cadangan peguam bela yang diajukan kepada saksi pendakwaan ketika pembicaraan kes itu, adalah jelas bahawa pengeluaran wang berkenaan berlaku setelah langkah Sheraton pada Februari 2020. Kerana kita tahu dia 6 Mac Februari 2020. Beliau berkata langkah Sheraton adalah pergolakan politik sehingga menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan di mana mahkamah boleh mengambil notis kehakiman berhubung perkara itu. Katanya keterangan saksi pendakwaan ke-13 iaitu penolong pendahari armada Rafiq Hakim Razali tidak tercabar di mana adanya perjumpaan dan perbincangan di rumah Syed Saddiq di mana antara beliau saksi pendakwaan 13, SP13 dan saksi pendakwaan ke-11 iaitu bekas penolong setiausaha armada Ahmad Rizwan setelah langkah Sheraton. Wan Syahrudin juga Ketua Bahagian Perundangan dan Pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berkata keterangan Rafiq bahawa perayu memberi arahan kepadanya untuk mengeluarkan wang itu dan ia adalah sebagai manfaat politik adalah tidak dicabar. Adalah hujahan kami, arahan yang diberikan oleh perayu kepada SP13 itu mempunyai kaitan rapat dengan langkah Sheraton. Keterangan SP11 dan 13 ada jelas bahawa perayu khuatir pertukaran puncuk pimpinan di dalam satu atau armada sebelum pengeluaran wang berkenaan. Kami menyatakan alasan ini menunjukkan niat jahat perayu apabila mengeluarkan wang itu. Perayu seolah-olah menjadikan wang di dalam akaun armada seperti miliknya sendiri yang boleh beliau gunakan sewenang-wenangnya tanpa membuat sebarang kertas kerja. Perayu juga tidak memaklumkan kepada SP13 sama ada beliau sudah mendapat kelulusan daripada sesiapa untuk mengeluarkan wang terbabit. SP13 sebenarnya menjadi alat kepada perayu, sama juga ahli kumpulan WhatsApp value add yang dijadikan alat untuk perayu membersihkan imej sehingga sanggup mengheret ibu bapanya yang tidak bersalah ke dalam masalah yang disendiri menjadi punca katanya. Wan Syahrudin berkata persoalan perlu dijawab oleh Syed Saddiq adalah mengapa arahan beliau untuk mengeluarkan wang tersebut tidak dibuat sebelum langkah Sheraton. Okay. Alright. Beliau berkata Syed Saddiq tidak boleh membantah atau menafikan tentang langkah Sheraton kerana fakta itu dibangkitkan oleh pembelaan sendiri semasa pemeriksaan balas mereka kata saksi pendakwaan. Katanya episod ini telah disokong oleh keterangan SP11 mengenai arahan yang diberikan oleh Syed Saddiq adalah bagi manfaat politik yang konsisten dengan keterangan SP13. Keterangan SP13 berkenaan pengeluaran 1 juta bagi manfaat politik perayu juga tidak dicabar oleh pembelaan. Menurut SP13, kaitan antara langkah Sheraton dan pengeluaran wang pada 6 Mac dengan perayu adalah usaha untuk menyelamatkan perayu untuk mendapatkan manfaat politik perayu. Sementara itu, Wan Syahrudin berhujah, Hakim Mahkamah Tinggi mempunyai alasan kukuh untuk memanggil Syed Saddiq untuk menjelaskan kepada Mahkamah dan rakyat Malaysia mengapa beliau menggunakan alasan wang dalam akaun armada adalah hasil titik peluhnya dan berhak menggunakannya. Wan Syahrudin berkata sehingga kini tiada langsung penjelasan Syed Saddiq mengenai perkara itu dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan di mahkamah di mana keterangannya hanya datang daripada SP13 dan dokumen dirujuk oleh peguam bela sendiri
kepada saksi terbabit. Beliau berkata, bekas Presiden muda itu mempunyai beban di bawah Seksyen 9 Akta Keterangan untuk memberikan penjelasan mengapa beliau menggunakan alasan pertukaran pucuk pimpinan dalaman bersatu atau armada sebagai salah satu alasan untuk mengeluarkan arahan kepada Rafiq untuk mengeluarkan RM1 juta daripada akaun armada. Adalah hujahan kami sebagai salah seorang pemegang amanah kepada akaun armada ini dan sebagai seorang pemimpin yang selalu menggambarkan kepada masyarakat umum imej bersih beliau, perayu patut lebih tahu beliau tidak patut menggunakan dua alasan itu untuk mengarahkan SP13 untuk melakukan satu kesalahan, katanya. Okey. Dalam masa yang sama, Syed Saddiq arahkan keluar RM1 juta setelah langkah Sheraton, mahkamah dia beritahu. Ahli Parlimen Syed Saddiq menunjukkan dia ada niat jahat apabila bersubahat dalam pengeluaran RM1 juta daripada akaun Pemuda Bersatu. Mahkamah Raya diberitahu. Timbalan Pendapat Raya berkata perkara itu boleh disimpulkan berdasarkan tindakan perayu Syed Saddiq selepas langkah Sheraton pada 2020. Okey, cerita dia macam ni. Menurut Timbalan Pendapat Raya, dia kata, kenapa Syed Saddiq nak keluarkan duit itu pada 6 Mac 2020? Okey, apa kaitan 6 Mac 2020 is? Kita tahu bahawa Sheraton berlaku Februari 2020, 1 Mac lah. Lebih kurang hujung Februari. Hujung Februari, awal Mac. 4 Mac, kalau tak silap saya, Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Pada masa itu, antara yang tak setuju, ialah dia masih lagi mempertimbangkan, bukan tak setuju, masih lagi mempertimbangkan sama ada bersama atau tak bersama adalah Syed Saddiq. Kerana kononnya atas dasar prinsip, tapi tidak. Sebab masa itu Atok tak bersama dengan Muhyiddin Yassin. Atok bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi masa itu dia considering. Okey, kita tak menafikan bahawa berkemungkinan besar duit RM1 juta yang di dalam armada itu ada kemungkinan hasil tidak penuh daripada Syed Saddiq. Kita tak menafikan. Mungkin dia ada kenal orang ni, orang itu, duit itu masuk dalam akaun dan sebagainya. Kita tidak menafikan. Tetapi, dia masuk dalam akaun armada, bukan masuk dalam akaun peribadi dia. Jadi, bila masuk dalam akaun armada, tidak kisahlah itu usaha dia ke, itu kerja dia ke, itu dia punya, dia tertaluk kepada prosedur armada. Jadi, dia telah mengarahkan Rafiq untuk mengeluarkan RM1 juta tersebut pada 6 Mac 2020. So, jelas sebenarnya arahan itu memang dia yang arahkan. Dia tidak pernah menafikan dan tidak pernah memberi keterangan bahawa dia tidak pernah tidak mengarahkan. Cuma dia mengatakan bahawa pengeluaran itu atas tujuan untuk COVID. Itu je. Okay? Dia kata untuk bantuan COVID. Saya kata, macam saya sebut tadi, sebenarnya apa tujuan itu tidak penting. Yang penting ada prosedur. Yang penting dia mengikut prosedur. Dia ada kertas kerja. Dia telah diluluskan kerana pengeluaran lebih RM500,000. Jadi dalam kes tersebut, tidak ada pengeluaran, tidak ada kertas kerja dan tidak ada kelulusan daripada pihak yang sepatutnya meluluskan kerana pengeluaran lebih daripada jumlah yang sepatutnya. So, daripada situ, adakah Syed Saddiq ni, ada yang tanya pada saya, bolehkah Syed Saddiq ni kena dalam kes ni? Saya kata, bolehkah Syed Saddiq ni tersabit dalam kes ini? Saya kata, ya, boleh. Kes Syed Saddiq ni, dia boleh tersabit dalam kes tersebut kerana prosedur. Tidak cukup denial saja. Oh, saya tidak melakukan kerana saya tidak berniat jahat. Saya melakukan kerana saya nak membantu orang. The fact yang dikeluarkan, kata Timbalan Pendapat Raya tadi, faktanya dia telah mengeluarkan wang itu selepas langkah Sheraton. So, kalau kita nak lihat niat, kenapa dia nak keluarkan lepas langkah Sheraton? Kenapa dia buat sebelum tu? Jadi, disebabkan dia nak keluarkan selepas langkah Sheraton, menunjukkan dia ada cita-cita. Dia ada intention, dia ada niat untuk nak melakukan sesuatu kepada duit tersebut atas tujuan lain. Dan kita tahu selepas itu, dia dikeluarkan daripada kepimpinan armada sehingga dia menubuhkan parti muda. Kita ingat, jadi penubuhan itu, pengeluaran itu, konflik politik, Sheraton itu semua memain peranan satu naratif cerita bahawa dia memang niat untuk mengeluarkan duit itu pada 6 Mac 2020 adalah untuk tujuan peribadi. Adalah untuk tujuan peribadi. Alasan dia kata nak bagi bantuan, itu alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengikut prosedur. Dan itu yang paling utama sebenarnya. Bila prosedur itu tidak diikuti, maka pengeluaran itu adalah pengeluaran secara illegal, secara haram. Jadi bila pengeluaran secara haram berlaku, therefore, ia tidak boleh diklasifikasikan sebagai satu perkara yang halal. Jadi, kalau itu kita boleh dibuktikan, RM120,000 boleh dibuktikan, maka
hukuman terhadap dia akan dikekalkan. So baru ni dia bercerita tentang ini adalah justice, kita berdoa kepada Allah SWT dan sebagainya. Adakah dia menipu? I believe he was doing the right thing. I believe he was doing the right thing. Saya percaya dia percaya bahawa dia melakukan perkara yang betul. Tetapi kita kena ingat, undang-undang ni bukan berdasarkan kepada apa yang kita percaya. Undang-undang ni berdasarkan kepada apa prosedur, apa peraturan, apa step-steps yang perlu diambil. Disebabkan dia melanggar prosedur dan peraturan tersebut, maka tidak dapat tidak kita katakan bahawa itu adalah satu tindakan yang menyalahi undang-undang. Menyalahi kesalahan di bawah Akta ROS, kesalahan di bawah Akta Persatuan, kesalahan di bawah CBT, Criminal Breach of Trust, pecah amanah. Kan, jenayah pecah amanah ini, kalau berlaku dalam jenayah pecah amanah, maka itu dikira sebagai sesuatu yang illegal, sesuatu yang salah. So, kalau tanya saya, adakah Syed Saddiq akan terlepas? Personally, saya kata taklah personally. Tapi saya bukan hakim. Jadi ada 3 hakim yang akan menentukan kes ini. Dan kadang-kadang apa yang saya cakap dengan apa yang hakim fikirkan, 2 benda yang berbeza kan. So, itu pulang kepada hakim untuk menentukan. Tapi setakat ini di dalam kes Syed Saddiq ini tidak ada penentuan ataupun tidak ada pembuktian ataupun tidak ada keterangan daripada Syed Saddiq berkenaan dengan sama ada prosedur itu diikuti atau tidak. Malah peguam bela gagal untuk membuktikan, untuk membawa bahawa prosedur itu telah dilaksanakan, telah dijalankan dengan baik. Maksudnya prosedur pengeluaran RM500,000 itu perlu dilakukan berdasarkan kepada kertas kerja dan kelulusan. 2 benda ini tidak berjaya dibawa. Mereka sebaliknya hanya menggunakan alasan, sekarang ini niat dikeluarkan duit itu adalah untuk membantu orang yang susah. Dia mengeluarkan duit itu kerana duit itu duit dia sendiri, atas titik peluh dia. Sebab kata Timbalan Pondok Raya tadi, dia seolah-olah buat akaun armada tu akaun dia. Dia tak kisahlah titik peluh siapa pun. Itu bukan akaun dia. Kalau dia rasa itu titik peluh dia, kenapa nak masukkan dalam akaun armada? Masuk akaun sendirilah. Kenapa belum masuk dalam akaun armada? The fact itu armada punya menunjukkan itu bukan titik peluh dia. Itu perkara yang dia tahu, kena tahu. Dan saya rasa semua orang tahu tentang perkara tersebut, prosedur tersebut. Okay? Kita habis kat situ. Right. Okay, tuan-tuan. So, terima kasihlah menonton saya malam ini. Alhamdulillah, saya tak intend go panjang lah. Setengah jam cukup lah, kita katakan. 20 lebih minit, setengah jam. Dan dalam kes Syed Saddiq ni, bagi saya jelas. Sebagaimana pula juga kes orang kata Muhyiddin Yassin, kes Wan Saiful Wanjan. Ini 1 juta masuk akaun armada, tuan-tuan. Masuk akaun armada tu. Satu yang menarik lah kita katakan. Masuk akaun armada. Kenapa saya kata menarik? Bila dia masuk akaun armada 1 juta, itu yang kita ketahui. Bagaimana pula yang kita tak ketahui? Maksudnya bukan kita tak ketahui itu haram, tak? Maksudnya yang kita tahu 1 juta. Maksudnya lebih daripada itu. Bayangkan pada tahun 2020, satu parti politik yang baru masuk duit berjuta-juta. Itu bahawa pemuda yang utamanya 300 juta. Ratusan juta ringgit. Jadi soalan membawa kita kepada persoalan, betul ke Syed Saddiq ini suci sebagaimana yang dikatakan? Dia membawa imej seorang yang baik, seorang yang suci, seorang yang berserah kepada Allah SWT. Itu imej yang dibawa lah. Kan? Tetapi kalau kita tengok perilaku ataupun bagaimana armada, bagaimana bersatu suatu Syed Saddiq di dalam itulah, dapat wang yang jumlah dia begitu besar. Membawa kita kepada persoalan integriti yang Syed Saddiq sendiri selalu sebut. Syed Saddiq selalu kata kita ni adalah integriti, kita pula ada integriti. Tetapi when it comes to his own politics, kita start questioning about the integrity itself. Dia kantor itu pun sebab ada 250,000 yang dia announce hilang tu. Tapi saya percaya sebenarnya dia bukan isu 200,000 yang hilang. Saya percaya SPRM memang dah putting an eyes on it. Dah tengok dia dah. Sebab kalau tuan-tuan perasan, kes itu hanya berlaku kemudian. Kes itu disiasat kemudian. Dia kita kena faham, Syed Saddiq dia buat laporan, duit dia hilang pada 29 Mac 2020. Wang itu dikeluarkan pada 6 Mac 2020.
So, saya rasa setelah wang itu dikeluarkan pada 26 Mac itu, ada kemungkinan ada pimpinan-pimpinan armada yang mula nampak macam something is wrong. Dan mereka telah membuat aduan, kemungkinan. Tetapi 29 Mac itu, aduan itu hanya memberi alasan kepada SPRM untuk masuk dan membuat siasatan. I believe itu yang berlaku. Okay? Sebab dalam hal ini, bagaimanapun hasil serta lanjut, polis mengesyaki Syed Saddiq bersubahat dalam kehilangan wang tersebut. Pembincangan dalam WhatsApp menunjukkan beliau membincangkan naratif alasan yang perlu dikeluarkan kepada pihak media mengenai kehilangan wang tersebut. Sebab dia kata hilang daripada peti besi. Bila dia siasat, tak ada pun peti besi itu dicungkil, dia kata. Dan hanya terdapat cap jari Syed Saddiq pada almari serta kawasan peti besi tersebut. Beliau mengesahkan wang yang hilang adalah wang simpanan beliau dan ibu bapa. Bagaimanapun hasil serta lanjut, pihak polis mengesyaki Syed Saddiq bersubahat dalam kehilangan wang tersebut. Pembincangan dalam kumpulan WhatsApp yang menunjukkan beliau membincangkan naratif alasan yang perlu dikeluarkan kepada pihak media atas kehilangan wang tersebut. Soalan ni, kenapa Syed Saddiq perlu membuat naratif itu kan, kita kata. Yang pertama, untuk mengelakkan syak awal disangka. Laporan polis yang dibuat mengenai kehilangan 250,000 itu mungkin bertujuan untuk menunjukkan bahawa wang tersebut benar-benar hilang akibat kecurian, bukan disebabkan oleh faktor lain seperti pecah amanah. Kedua, dia mengawal persepsi awam dan media. Okay. Ketiga, menjelaskan alasan dengan pihak berkepentingan, mengelakkan implikasi undang-undang yang lebih berat. Jika wang tersebut tidak dicuri, tetapi digunakan tujuan lain, contoh dana parti ataupun kegunaan peribadi, laporan polis tentang kecurian boleh digunakan untuk menutup sebarang kemungkinan siasatan pecah amanah atau penyalahgunaan dana. Saya percaya bahawa dia dah sedar tau.